Hari ni kita nak belajar tentang apa? Seperti kan, beberapa hari ni saya dah bagi beberapa produk. Dah ada dah water purifier, 2 model tu saya dah bagi anda belajar. So hari ni saya akan ajak anda berkenaan dengan air purifier Pets Mode Double Booster. Okay, so check it out. Adalah air purifier double booster. Dia ada filter dekat atas, filter kat bawah. Coverage lebih kurang 1000 lebih square feet. So kalau katakan customer dia punya kawasan untuk diletakkan air purifier ni mesti kawasan yang luas berbanding yang model lain. Okay, dia tanya kenapa unit ni tinggi, sebab cuba saya tengok, saya buka kat anda. So dia ada satu filter dekat bahagian atas, satu filter dekat bahagian bawah. Tu kita panggil double booster. Dia ada satu filter kat atas, satu filter kat bawah. Tapi bila kita nak cuci, so kedua-dua kena bawa keluar. Okay, dan kita nak cuci sensor. Nanti saya ajar macam cara cuci sensor. Okay, tapi kena ingat dengan customer, jangan lap dengan benda basah. Jangan lap dengan benda basah kedua-dua filter ni. Kalau anda lap dengan benda basah, nanti dia bau dia kepam, dia tak hilang. Okay, dia bau kepam, dia tak hilang. Bahagian atas dia, bahagian atas dia, apa yang kita dapat tengok kat sini, ini dia punya button untuk on. Sekarang kita letak dia under booster. Bila dia dekat booster tu, dia akan naik. Nampak dia akan naik. So kalau kita tengok dekat sini, dia ada mode, dia ada speed, dia ada booster speed, dia ada pet mode, dia ada allergic care, dia ada sleep timer. Okay, kalau kita pergi kat mode ni, apa mode ni ada? Dia ada dual. Dual dia punya ni akan jatuh. Dia ada single, single pun akan jatuh. Ni kalau dual tadi, yang berfungsi hanya bawah, atas tak fungsi. Kalau single, bawah fungsi, bawah tu untuk baby, atas tak fungsi. Kalau single so kita tengok lepas tu mode apa yang ada lagi. Sekarang smart. Kita ada smart function, fast function. Dia berfungsi sendiri Kalau katakan ada isu ke apa ke, dia akan ni. Lepas tu anda perasan dia ada lampu kat sekitar dia. Lepas tu apa lagi, dia ada booster. Booster kalau kita perasan, dia akan naik. Dia akan booster tu akan naik. Ni nama dia booster dia akan naik. Okay, tapi kalau function lain dia tak naik automatic macam booster. Normally bila kalau saya nak ni, saya akan terangkan pasal booster ni, dia naik lah bila kita nak terangkan pada customer. Okay, next. Apa lagi? Kita tekan ni 3 saat. Tengok lampu tadi hilang. So kalau kita nak on balik, kita tekan balik 3 saat, lampu dia akan nyala. Tengok, lampu nyala. Okay, next. Speed. Kita boleh naikkan, turunkan speed. Boleh buat auto juga. Lepas tu kita tengok ada wifi. So kita tekan ni 3 saat. So ni dia blinking, maknanya searching dengan phone yang ada apps Editing Queue. Dia akan connect. Bila dia connect, dia akan nyala je. Then dia booster speed. Sama juga, kita boleh pilih nak laju ke slow. Dan dia ada juga auto. Dan kita ada pet mode kat sini. Kalau kita guna pet mode, nampak dia akan bergerak. Sorry, tadi booster tadi dia ada odor. Dia akan sedut bau-bau busuk apa semua, ataupun kalau guna minyak wangi pun apa, dia akan ni. Tadi kalau kita guna untuk pet tadi, nampak dia akan berpusing. Dia akan rotate. Kalau kita pakai pet mode, dia akan berpusing. So kalau katakan ada kucing ke apa kat rumah, so kalau kita nak pakai, nak ada bau busuk, kita pakai pet mode. So sekarang macam tak, saya tutupkan dia. Okay, dia akan rotate kalau kita pakai pet mode ni. Dan dia allergic care. So kalau katakan ada allergic ke apa ke, siapa-siapa yang dekat rumah ada allergic, boleh letak dia under allergic care. Dan sleep timer, dia tekan sleep timer ni, nampak dia akan ikut pada 2 jam, 4 jam, 8 jam. Dia akan ikut pada sleep timer yang kita nak guna. Dan kalau katakan kita nak lock, kita tekan ni, ini akan lock. So kalau lock, apa-apa button dekat sini tak boleh guna. Tak boleh, termasuk off ni pun tak boleh guna, semua button. Kalau kita nak lock, unlock balik, tekan dia. Okay, so perasan kalau kita tengok ada kat sini PM 1.0, PM10 dia ikut kepada kehalusan dia punya habuk ataupun benda yang masuk dekat dalam kita punya air purifier ni. Makin besar, makin kurang dia punya
makin kecil dia punya collection of the dust apa semua. PM10 dia PM1.0. Okey. So kita tengok dia tengok dia punya PM tadi kan. Kita tengok dia punya ni, kita akan nampak macam kita tekan ni. Dia tekan balik kejap. Nampak? PM 2.5. Tekan lagi. Yang setahun sekali diorang akan hantar ni satu set. Ada yang set atas dengan bawah. So ni kita bawa keluar. Untuk dual tadi, actually dia atas dengan bawah berfungsi, tapi booster akan turun. So dia punya fungsi untuk dual, bawah dengan atas ni on. Okay. Dia punya, kita nak buat cleaning dia. Okay. Saya ajar macam mana buat cleaning. First of all, kena off ini dulu. So bila kita dah off dia, sensor ni kita buka. Okay. Sensor ni boleh cuci dengan cotton bud basah, lepas tu dengan cotton bud kering. Sensor ni pastikan supaya dia boleh sedut dah, dia boleh tahu dia boleh sense kalau ada bau busuk ke apa ke, bau wangi ke apa ke, dia akan sedut. Okay. So filter ni actually kalau kat atas dia keluarkan angin, bawah ni sedut. Keluarkan angin, bawah ni sedut. Okay, kalau part ni macam nak cuci pula, kena pakai tisu. Okay, bagi siapa yang nak order produk tadi, boleh cari saya dekat Pos Biru, ataupun kalau ada sebarang komen untuk video akan datang, boleh letak kat komen, nanti saya cuba buat dia punya produk review lagi. Okay.